Hello guys, welcome back to my YouTube channel Reisha Julian. So, apa yang aku nak buat adalah hari ni kita akan balik kampung. So, bila kita balik kampung mestilah kita akan packing baju guys. Sebelum ni aku packing pakai bag. Bag aku ada dekat belakang pintu tu. Okay, tu bag yang ada tulisan putih tu. Itu aku selalu guna kan. So sekarang ni sebabkan taklah lama sangat kat kampung, maybe beberapa hari je. So aku rasa aku suggest aku nak pakai luggage. Okay, so ni pakaian aku ada dekat atas atas katil. Aku nak lipat and then aku akan pilih mana yang aku nak bawa apa semua. Vest yang dekat belakang ni yang ada vest tu ada dekat belakang punya baju. So korang layan saya punya konten untuk packing baju. Okay, let's go. Kita buka dulu luggage ni guys. Buka dulu biarlah kepala saya tak nampak, asalkan korang dengar. Okay, kita buka 1, 2, 3. Yeah, luggage. Okay, kita buka dulu luggage kita. Buka dulu, mana zip dia? Ni zip dia. Buka. Kau nampak tak nampak? Kejap. Tak nampak Kejap kita set up dulu. Sabar. Kita ni first time guna stand. Taklah first time, dia macam baru kita dapat hari tu kan. Korang dah tengok konten tu, konten unboxing stand. So korang tengoklah apa dalam dia. Dalam dia macam ni lah. So korang tengok saya punya lipat baju ni nanti. Okay, let's go. Lipat baju dulu. Okay guys, jom kita starting lipat baju dulu. Dan nanti aku akan macam speedkan dia. Okay, let's go. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya, apapun kita coba dan tak pernah lelah. Ku serahkan padanya Sang Pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Segala upaya, apapun kita coba dan tak pernah lelah. Ku serahkan padanya Sang Pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan
guys, jom kita masukkan baju-baju ni semua dalam beg. Okay, kalau korang nampak aku lipat baju tadi, okay, kalau tak nampak sorry sebab saya baru pandai guna tripod, sebab baru sampai kan. Dan kita pun tak biasa guna tripod ni untuk, ataupun stand ni kita tak biasa guna, so kita macam rasa kekok sikit So kita dah lipat baju untuk baju ngabang ataupun baju semayang ataupun baju like ngabang lah, untuk rasa macam cantik lagi. Boleh je t-shirt, kita boleh guna baju apa ni, baju dekat baju hitam dekat belakang tu kita boleh guna macam topas, ataupun baju biru ke, baju merah ke, ataupun mana-mana lah. Nanti korang tengok lah macam mana. So tak dalam Never hole guys, walaupun masuk gua tapi tetap pakai baju dia. Gitu. Korang tengok lah macam ni saya susun nanti So nanti kalau saya dah susun baju-baju saya dekat dalam ni, nanti saya update, okay? Sebab biasanya orang tak nak tengok saya kemas-kemas kan. So tak apa, tak, okay? Let's go. Kita kemas dulu baju ni, nanti kalau dah siap baru saya rekod balik, okay? Bye-bye. 2,000 years later. So guys, nanti kita sambung dulu kita punya kemas baju apa semua. Aku nak makan dulu guys, okay? Lepas tu nanti kita akan kemas untuk beg galas kita pula, apa yang kita perlu bawa apa semua, charger dan sebagainya lah, okay? So jom aku nak makan dulu, okay? Stay tune dan continue nanti, okay? Bye bye. 2,000 years later. Okay guys, kita nak kemas barang dalam ni pula. So korang tengok dulu beg, tak dapat sebab saya tengah charge phone guys. Tengok saya tengah charge phone. Kalau korang nampak lah kan, tengah charge phone guys. Okay, so kita nak kemas ni dulu, barulah kita akan show the ni lah, kita punya luggage. Luggage kita kecil je, bukan besar pun. Nak besar gimana? Nak pergi mana? So kita nak kemas dulu barang-barang yang ada dekat atas meja ni, dan juga kita nak kemas dalam beg ni pula, okay? Let's go guys. Okay guys, inilah beg saya. Inilah beg saya. So kalau korang dengar dengar tak? Dengar tak? Okay, dengar. Okay, saya ada bawa toilet, saya bawa saya punya pencuci muka. So, inilah beg saya dah kemas dah. Saya dah ready and dah bagi dia kunci. Dia tak terbang. So barang-barang dekat sini ni dia punya macam apa orang panggil, seluar yang tak diundang. Hey, susah je. So, apa-apa pun kita jumpa korang dekat kampung guys. Korang tengok kita punya perjalanan sampai dekat dekat Bandar Serian, lepas tu sampai dekat rumah. Nanti dekat rumah Rasau kita akan buat lagi konten again. Tapi konten tu kita buat setengah-setengah lah, sebab malam ni kita ada macam berkumpul rami-rami apa semua dekat Dewan sebelah gereja. Okay, so stay tune. Jumpa korang dekat perjalanan nanti, okay? Bye bye. Kita orang nak packing dulu. Cuba like, comment, share dan juga subscribe. Kita akan buat konten dengan cousin kita. Okay, so kita akan jumpa waktu perjalanan. 2 kali aku sebut. Okay, bye bye guys. Kita tutup ni dulu. Satu tangan je saya guna tangan saya sendiri. Kalau nampak menggigil lah, itulah tangan saya. Maaf lah, ada cahaya ilahi sikit kan. So okay lah, kejap je, tak lama pun. Kita tutup benda ni je. Okay, aku pun tak tahu bila kawan aku nak post konten. Aku dah bagi dah video tu dekat dia. Aku dah edit dah untuk dia. Tapi aku tak tahu bila dia nak post. Aku pun tak tengok juga. Tak adalah, tu konten aku sebenarnya. Dia nak copyright.
copy and paste. Tak ada, korang support lah konten kawan-kawan saya, iaitu terutamanya adalah Will Chris, lepas tu Alan Nexter How, Red Rose Phantom, Back Horizon dan juga Fernando 7 Nyanau. Okay, korang support diorang, korang bagi like banyak-banyak, komen banyak-banyak, share dekat korang punya kawan. Lepas tu korang subscribe diorang punya channel, bagi support punya Okay, jangan support saya je, support lah kawan-kawan saya juga. Okay, itu saja. Lupa, jom kita masuk kereta. Kereta ada dekat. Kereta Alza. Panas tu. Rata. Ayo, jom. Rata. Itu kawan. A few moments later. Ya, kita dah sampai dekat rumah Teo. Pakai kereta. Sini kita dah angkat barang dah tadi. So, kita nak tengok. Dia tengah buat barbecue. Petang-petang buat barbecue. Aku nak curi motor kat belakang tu nanti. Right. So, kita nak tengok apa yang terjadi dekat sana. Jom. Apa Elbat? Apa Elbat? What you doing? Wait, I sit down. Sit down. Rata kena apa? Orang kemas tempat ni menjadi macam terlepas, Mau duduk. tapi berbeza dengan kursi ini. Selamat hari kau. Sana kau. Nak cakap apa? Cakap apa? Selamat hari gawai. Cakap kuat. Selamat hari gawai. Selamat Hari Gawai. Kita tengok before and after. Ni dia orang membersihkan, Nanti kita tengok esok mesti ada atas meja ada keropok-keropok minuman. Okay, ni montage tu. Air Tuhan turun ke rumahmu dan salurkan aliran caramu hidup maafin Tuhan. Media Mereka tengah set up lagu apa semua. Bahasa pula copyright ni korang. Okay, kita buat montage. Let's go.
Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu. Genggam tangan coklatku, putar-putar tanganku. Menarilah denganku, Okay guys, sekarang ni pun dah malam. So kita pun nak dinner malam ni sebelum kita pergi Dewan tu, Dewan sebelah gereja dekat Rasau. So kita nak makan-makan dulu dekat luar sana. Nanti kita tunjuk makanan-makanan apa yang ada dekat sana. Sorry lah, sebab petang tadi aku sibuk, aku busy, and then aku charge phone pula. Aku busy, aku masukkan kuih dalam plastik, and then aku gantung dekat pokok. So korang boleh tengok montaj dekat sebelah ni, okay? So ini hasil dia. Let's go. Korang dah tengok montaj tadi, makanan, tempat duduk, lepas tu pada pokok-pokok tu kan yang ada gantung makanan tu. So kita akan sembahyang, kita akan makan, barulah kita akan pergi ke sana, okay? Jadi saya akan ambil montaj untuk kita makan. Dan kita sembahyang makan ramai-ramai, barulah aku akan buat montaj, okay? Let's go. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Tiada yang dapat memisahkan kita. Malam ini Tuhan Yesus telah
kita tanpa memandang di antara kita. A few moments later. Alright guys, kita dah makan. Dan sebenarnya aku nak record juga aku nak makan apa semua supaya korang tahu apa yang aku makan. So disebabkan aku tak ambil footage aku makan, aku makan. So korang, kita dah makan, kita dah sembayang, dan kita akan pergi dekat dewan tu. Tapi tak tahu pukul berapa kali. Dalam aku rasa dah berkali-kali aku cakap nak pergi dewan. Tapi aku tak tahu pukul berapa sebenarnya. Tadi pukul dah cakap. Sekarang pukul dah cakap. Tapi sekarang ni kita tunggu dulu macam mana. Nanti kita jalan. Kalau footage jalan tu memang aku takkan ambil lah sebab gelap. And then masa dekat dewan tu nanti aku akan ambil montaj saja. Sebab nak cakap tu susah. Sebab orang pasang lagu. So kita rasa macam takut benda ni copyright. Takut copyright apa semualah. So korang saksikan kita berada dekat dewan. Dan korang tengok je lah montaj apa semua. Montaj apa yang berlaku dekat situ apa semua kan. So yeah, let's go guys. Bye bye. Belum habis lagi tau. Bye bye guys. Jom kita pergi ke dewan itu. Tadi sempat aku tidur, aku rehat je, apa semua tenang kepikiran. Barulah kita akan go to the dewan. Sekejap je, tak lama. Pak kata bapak aku lah, kita sekejap. Okay, sekarang pukul 10.30. Kita tengok pukul berapa kita balik. Okay, so aku akan buat montaj sahaja. Okay, nanti bateri aku habis. Dan aku rasa macam malas kita nak shoot kalau bateri aku habis. Okay, bye bye guys. See korang dekat dewan.
Okay, itu saja konten kita pada kali ini. Korang dah tengok kita dekat Dewan tadi. Dan korang dah tengok waktu siang tadi diorang prepare apa semua. Korang tengok pokok tu dah ada biskut-biskut, dah ada muih-muih apa semua kan. So kita akan buat konten untuk gawai Dewan dengan day 2. Kita cantumkan 2 hari tu, and then barulah kita buat konten baru 3 hari bulan Jun dengan cousin kita Delvin. Okay, so kita akan macam orang kata ada 3 konten lah dekat bulan Jun ni, termasuk kita punya konten yang ni lah. Okay, dan juga jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. See you guys in the next content. Gawai, no cut, no edit. Okay, bye bye guys. Cheers.